Pada petang Rabu, 15 Oktober 2025, satu ribut kencang yang kelihatan seperti puting beliung telah melanda si jangkang di Teluk Pangyunga Garang. Kejadian yang berlaku sekitar jam 4.24 petang itu menyebabkan kerosakan teruk termasuk menerbangkan bumbung sekolah kebangsaan si Jangkang Jaya dan merosakkan beberapa buah rumah. Seorang wanita berusia 51 tahun cedera selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan pejabat penyelaras Dun Si Jangkang. Selain itu, kira-kira 9 pelajar sekolah dilaporkan mengalami kecederaan ringan akibat runtuhan di sebuah surau kafar. Pihak berkuasa telah membuka pusat pemindahan sementara bagi mangsa yang terjejas. Saksi melaporkan cuaca menjadi gelap sebelum angin kencang dan kilat melanda kawasan tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya akan melaksanakan pembelajaran dari rumah pada 16 dan 17 Oktober akibat kerosakan teruk.